Okay, nama saya Muhammad Fauzi bin Kusnin dari Anting. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk membuat ibadah haji untuk arwah abah saya yang telah meninggal dunia pada 2 tahun lepas. Saya terpanggil untuk datang ke sini, mungkin saya yakin dengan apa yang telah dibagi tahu. Saya terus ke sini untuk mendapat kepastian dan juga pengesahan. Itu saya memilih Muhammad Tahzif ni. Saya percaya dengan apa yang telah dia bagi tahu, yang disampaikan, dan nak lagi sahih saya datang sendiri ke sini. Saya jumpa sekali dengan owner dia untuk bertanya kan macam mana perjalanan untuk membuat ibadah haji kat sini. So saya rasa apa yang telah dia tawarkan, yang dia bagi tahu, tu yang buatkan saya terasa nak buat kat sini. Adalah ini saya Muhammad Fauzi bin Kusnin, waris kepada Kusnin bin Jalil yang telah meninggal dunia. Dengan ini mewakilkan kepada pihak Mahas Tahzif untuk menguruskan badal haji pada tahun ini dengan upahnya sebanyak ringgit Malaysia 3,900 kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi saya Fatimah binti Jalani, wakil perunding daripada Mahas Tahzif, tadi mewakil dan juga amanah untuk menguruskan badal haji bagi arwah Kusnin bin Jalil pada tahun ini yang telah meninggal dunia dengan upahnya sebanyak 3,900 kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Amin. Bersama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwahnya. Boleh. Maha Tahzif.